Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan 3 ataupun kumpulan OP7 akan menggalikan acara lompat jauh. Adakah anda tahu sukan olahraga ini terbahagi kepada dua kategori, iaitu kategori balapan dan kategori padang. Dan acara lompat jauh ini dikategorikan dalam kategori padang, serta ia melibatkan lompatan horizontal untuk mendapatkan lompatan yang lebih jauh. Untuk acara lompat jauh, jarak landasan larian yang diperuntukkan adalah 45 meter dan lebarnya adalah 1.2 meter. Seterusnya, untuk kawasan pendaratan berpasir, panjangnya adalah 9 hingga 11 meter dan bebannya adalah 2.75 hingga 3 meter. Akhir sekali, jarak antara papan lonjakan hingga ke kawasan pendaratan berpasir adalah 1 meter. Korang dah dengarkan peranan tadi. So, sekarang ni aku nak terangkan 4 fasa yang ada dalam acara lompat jauh. Fasa yang pertama adalah fasa approach ataupun fasa larian. Di fasa ini, atlet berlari dengan kelajuan yang terkawal untuk mendapatkan momentum sebelum melakukan lonjakan. Fasa yang kedua pula adalah fasa take off ataupun fasa lonjakan. Di fasa ini, kaki lonjakan menolak papan lonjakan untuk menekankan kelajuan larian kepada ketinggian dan jarak. Fasa yang ketiga pula adalah fasa flight ataupun fasa layangan, iaitu badan atlet berada di udara dan atlet cuba untuk mengimbangkan keseimbangan dan posisi badan menggunakan gaya-gaya tertentu seperti gaya gantungan ataupun gaya kayuhan. Fasa yang keempat ataupun fasa yang terakhir adalah fasa landing atau fasa pendaratan. Kedua-dua kaki akan mendarat ke hadapan dalam pasir dan badan dibawa ke hadapan untuk memaksimumkan jarak lompatan. Okey guys, korang dah dengar apa itu lompat jauh dan juga fasa dalam lompat jauh tadi. Jadi korang kena tahu step yang seterusnya. Okey, apa tunggu lagi? Jom layan drama. Jauh gila dia lompat tu. Mana aku nak lompat jauh macam ni lah. Oh, dia lompat macam ni. Lari-lari. Okay, 1, 2. Aku rasa aku boleh buat ni. Terus ni. Mana budak-budak aku ni? Ini kalau budak-budak aku lambat ni, aku nak sebat seorang-seorang ni. Oi, apa budak tu buat? Wah, ni dia aku boleh buat. Salah ni dah lompat ni. Ini mesti baru nak belajar ni. Sekali lagi. Tak boleh jadi ni. Ni budak-budak aku. Weh, korang! Budak-budak ni dah buat lama ke? Tak tahu lah coach. Saya tengok dia orang macam tak pandai je. Nanti coach lah tolong ajarkan. Boleh. Nanti saya suruh korang ajar Boleh lah coach, boleh. Aduh, kenapalah aku tak boleh lompat macam tu? Apa dia buat? Mana nak lompat jauh macam dalam video tu? Dia dah mengeluh sangat dah tu. Tak boleh kontrol lah tu. Tak apa lah. Jom kita tolong dia. Betul tak pandai tu. Tak apa, saya sebagai coach awak, saya tolong dia. Upah tak puas hati. B. Apa baby? B tu brother lah. Oh, kenapa? Siapa awak ni? Aku tengok kau tadi lompat dah macam kangaroo. Kau ni baru belajar ke apa? Ya bang, saya tengok dalam video orang lompat jauh. Saya lompat depan tu je. Kau baru day one, mana boleh jauh-jauh. Kau baru day one ni, banyak lagi masa kau. Lepas tu, lepas ni siapa boleh ajar saya bang? Tak apa,
Saya Coach. Saya boleh ajar awak. Nanti saya akan suruh budak-budak saya ajar awak. Boleh ya? Baik. Terima kasih coach. Okey. Sifu, panggil Sifu. Terima kasih Sifu. Okey. Terima kasih. Okey, sebelum kita start, kita warm up dulu. Aku nak kau ikut budak-budak aku Okey. Lompat jauh, step pertama kita ada step run with obstacle dan run without obstacle. So untuk yang pertama, untuk run with obstacle, yang kedua run and jump with obstacle. Yang ketiga, run without obstacle. Okey, step kedua adalah telemark jump off platform. Yang ni, step ni kita akan gunakan mark yang tu 10 step. Okey? Oh, begitu caranya. Okey, yang sekarang ni kita akan buat step ketiga. Step ketiga ni sama je macam tari ni buat tadi. 10 langkah bersamaan dengan 20 langkah lenggang. Kita akan mula ya. Okey. Step seterusnya kita akan melakukan cell technique of a platform. Okey, macam mana kita apa tu cell technique of a platform? Okey, let's go guys. Mari kita tunjuk. So, step yang kelima adalah cell technique from the short approach. Jadi, jom ikut saya. Okey, sekarang step ke-6, whole sequence. Coach akan tunjuk dulu, lepas tu coach nak korang semua buat. Boleh ah? Boleh coach. Okey, bagus. Jom. In the red corner, Akil! Dah kat. Train terus lah.
Okay guys, jadi korang dah dengar. Sifu. Syakri je pula. Kau dah dengarkan peranan tadi.